Hari paling gembira untuk semua pekerja. Sebab apa? Sebab dah dapat gaji, betul tak? Tapi cuba tuan-puan cek balik. Bila tuan-puan dapat gaji, first thing first, apa yang tuan-puan ingat? Kebanyakan daripada kawan-kawan putih sendiri pun dapat gaji, mesti ingat nak bayar komitmen ataupun hutang. Kesilapan besar dari sudut pengurusan kewangan adalah bila mana kita dapat gaji, kita tak ada simpanan untuk diri kita. Bayangkanlah selama 5 ke 10 tahun kita bekerja tapi tak ada simpanan. Ibarat kata kita tak ada apa-apa lah. So, kalau tuan-puan hari ni dah melalui rutin yang sama 5 ke 10 tahun, pentingnya ada simpanan. Jadi, apa yang tuan-puan boleh buat adalah ambil tindakan untuk mula menyimpan. Jika tuan-puan rasa tuan-puan susah nak simpan dalam bentuk wang ringgit, tukarkan cara strategi tuan-puan menyimpan, iaitu cuba simpan dalam bentuk simpanan emas. Dengan Ecomascap Public Gold, semua orang boleh ada simpanan, terutamanya dengan simpanan emas. Sebab apa? Dalam Ecomascap, kita boleh simpan serendah RM100. Tuan-puan jangan ingat RM100 tu akan kekal lama RM100 sahaja. Yang penting tuan-puan konsisten dan ikut pada bajet tuan-puan sendiri. Lama kelamaan, gram emas tuan-puan pun akan bertambah. Tahu-tahu saja nilai simpanan tuan-puan dah pun meningkat. Okey? Kalau tuan-puan belum cuba, cuba dulu. Bagi tuan-puan yang berminat nak daftar Ecomas secara percuma, boleh rujuk pin video dan klik link bio. Bagi tuan-puan yang nak celik tentang ilmu emas dan kewangan, boleh follow Puteri Emas rapat-rapat.